Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini, 16 November 2025. Kita seluruh warga sekolah berhimpun di Dewan Warisan Semarak bagi meraikan program sambutan Hari Kanak-kanak dan sambutan Hari Lahir peringkat sekolah. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghargaan kepada anak-anak yang menjadi amanah kegembiraan dan harapan masa depan. Kanak-kanak ialah generasi pewaris negara yang perlu dibentuk dengan kasih sayang, kebijaksanaan dan nilai-nilai murni. Hari Kanak-kanak bukan sekadar satu sambutan, tetapi satu peringatan bahawa setiap anak berhak mendapat perlindungan, pendidikan dan sesuatu yang membina potensi mereka. Pada hari yang bermakna ini, marilah kita meraihkan kegembiraan, kreativiti dan keceriaan mereka. Selain itu, kita turut mengadakan sambutan hari lahir sebagai tanda kasih dan penghargaan kepada murid-murid yang menyambut ulang tahun kelahirannya. Semoga dengan doa dan ucapan yang disampaikan mereka membesar dalam keberkatan, menjadi insan yang berakhlak mulia, cemerlang dalam pelajaran dan berjaya pada masa hadapan. Program hari ini bukan hanya menghiburkan tetapi juga mengeratkan hubungan antara guru, murid dan seluruh warga sekolah. Semoga aktiviti yang dirancang dapat mencipta memori manis dan memberi inspirasi kepada anak-anak untuk terus melangkah dengan yakin. Akhir kata, marilah kita mendoakan agar semua anak-anak di sekolah ini terus membesar dengan sihat, ceria, berani mencuba dan menjadi generasi yang membawa kebaikan kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Bye-bye.